Okey, kita sikit masa lagi. Apa pendapat Ustaz tentang perang Iran Israel ni? Okey. Dia banyak angle lah kita boleh sebut kan. Sebelum ni kita bertemu dengan beberapa fasa lah. Okey, kita boleh sebut PI, PI, II. Orang matematik mengeluarkan fakta dan formula. Okey. Ingat Okey, PI, PI, II is equals to all A to Z. A to Z. Formula. PI, PI, II sama dengan A to Z. Okey, macam Okay. Alright. Cari nilai X. Tiba. Cari nilai X. Okay. Selama hampir hari ni dah masuk lebih kurang 620 hari lebih kan. Kita kata peperangan antara Palestin dengan Iran. Palestin dengan Israel. So, package blok peperangan pertama, set pertama adalah Palestin, Israel. Tu. Formula pertama, blok pertama, set pertama. Set game kedua adalah Pakistan, India. Ush, ada kena-mena Okay. Pakistan, India. Okay. Set yang ketiga sekarang lah. Iran dengan Israel. So, II. So, PI, PI, II. Sebenarnya, kita sedang berada di ambang belakang P siapa, belakang I siapa. Belakang P siapa, belakang I siapa. Total keseluruhan sebenarnya, dia bukan peperangan PI. Inilah kita kata yang memicu ke arah peperangan dunia. Okay, belakang P, Pakistan, okay, siapa track dia? Track dia Rusia, China, Timur. Okay, India track dia belakang dia siapa? Supporter dia adalah US, NATO, Israel. Sama juga. Okay, belakang Israel siapa? G8, kan negara-negara European Unity, negara-negara Eropah. Okay, so negara Eropah adalah Rom Barat. Pakistan belakang dia adalah Rom Timur. Jadi sebenarnya kita sekarang bergerak menuju ke arah pertarungan ending iaitu Rom Timur dengan Rom Barat. Dia jangan hanya fokus pada Pakistan dengan India, jangan hanya fokus pada Palestin dan Iran, tapi kita kena fokus Israel, tapi kena fokus siapa kuasa di belakang itu, kedua-dua pihak. Sebenarnya kita sedang berperang region East dengan region West. Faham tak? Dia macam ni lah Ustaz. Boleh saya bagi gambaran Ya. Ustaz main catur. Ya, macam tu. Okey, bayangkan catur tu. Ya. Kita nampak pawn Betul. lawan pawn, tapi sebenarnya betul. kepala dia king tu. Betul, king yang Macam tu mencatur. lebih kurang. Kingmaker. So setiap satu pihak belakangnya 8 negara. Satu pihak 8 negara. Tu saya kata PI, PI, sama dengan A to Z. Sebenarnya kita berperang dengan A to Z tu berapa abjad. Maksud kita sedang berperang dengan puluhan negara. Bukan perang dengan Israel Palestinnya. Okay, tu poin pertama. Okay. Poin kedua, ending mission Israel ni adalah untuk meranapkan keseluruhan ancaman ke arah pembinaan Israel Raya. Dia telah berjaya meranapkan seluruh negara Timur Tengah. Tinggal satu Iran sahaja. So Iran ni kita kata final ending dan kita kata attacking tumbukan terakhir yang boleh mengancam ke arah pembinaan dan hasrat pembinaan Israel Raya. Mungkin tak kisahlah bila pun kan. Tapi dengan adanya Iran ni yang berjaya belum dilumpuhkan, maka itulah ancaman bagi dia. Okay. So sekarang perlu dibuat naratif yang perlu dibina dan direka cipta. Apa yang perlu aku buat ni untuk melawan negara yang kuat. Israel kalau nak berdepan, dia macam ni lah kita kata. Israel tak akan kalah awal kalau dia berdepan dengan tentera Israel IDF, berlawan dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam. One by one dah lama kalah dari Israel. Tapi dia menang sebab apa? Sebab belakang dia 8. So 8 versus 1. Dia bukan one by one. Dia belakang dia US, NATO dan sebagainya kan. Sebab tu dia kuat. So sekarang Iran dia tahu dia tak akan mampu lawan. Israel dia tak akan mampu facing one by one. Okay. So nak buat apa? Membina kreatif, membina dia manipulate. Manipulate ni apa? Ambil kesempatan. Sebenarnya benda yang dibuat oleh Israel ni, benda yang sama Yahudi buat zaman Khaybar, zaman Khandaq ketika Nabi perang. Okay, Nabi perang, Yahudi ni Yahudi ni manipulate Arab Quraisy Mekah yang tak suka pada ajakan dan ajaran Nabi. So depa pi tikam belakang, pi pusing belakang, pi pegang hati, pi beli jiwa, kita kata dah tawarkan ganjaran dunia waktu tu supaya kami sokong belakang untuk menguat asalkan kami nak lawan Muhammad, kami tak mampu. Okey, sekarang kami kena tolak hampa, kami kena push, kami kena manipulate hampa untuk menjatuhkan musuh. Kami duduk belakang tapi hampa yang lawan. Nampak tak? So, apa yang Israel buat adalah manipulate Rom
Barat iaitu Amerika untuk berlawan dan berperang bagi pihak dia untuk menjatuhkan negara-negara yang memberi ancaman kepada Israel. Apakah itu Iraq? So dia guna US. Akhirnya US berlaku yang perang Teluk, kan? So hancur Iraq. Okey, sekarang apa lagi yang tinggal? Keliling kelalang Lebanon semua dah hancur lah. Tinggal Israel, tinggal Iran. So nak buat macam mana ni? Yang saya nampak Iran, Israel terpaksa menggunakan lepas tu dia menarik Donald Trump untuk berada di belakang dia untuk melawan Israel, untuk melawan Iran. Sebab itu satu-satunya ancaman terakhir. Apa yang membuatkan Iran kuat sangat? Okey, Iran ni yang saya nampak lah kan, walaupun kita tidaklah terlalu pakar dalam geopolitik. Iran ni sejarahnya panjang. Kita tengok Iran ni, kalau kita tengok kita patah balik, dia tadi kan kita sebutkan Empire Sassanid, pemegang kuasa dunia. Sebelum zaman Rom, sebelum zaman Nabi, memang pemegang kuasa dunia lah. Dan dia juga penuh dengan tactical war. Dia antara kerajaan yang paling excellent dalam peperangan. Sebab itulah Nabi guna idea Salman Al-Farisi, datang daripada Farsi, Iran lah tu. Kan? Nabi tak pernah guna dalam perang Arab, dalam budaya Arab menggunakan penggalian parit. Nampak tak? Di situ dah nampak Parsi dia beyond forward. Dia dah ke depan berbanding Arab. Maksudnya Parsi ni bukan kaleng-kaleng punya kerajaan. Sejarah rekod dia. Okay, zaman berganti zaman, sampailah bila Islam conquer, Parsi jatuh. Tapi Parsi jatuh tu kerajaan, empire. Tapi tanahnya masih ada. Dan tanah itulah bertukar menjadi Iran. Okay, zaman berganti zaman. Sampailah kita tengok pada zaman 1500, abad ke-15, abad ke-16, berlakulah transisi iaitu empire Safavid waktu tu. Dia yang membawa gerakan Syiah waktu tu. Tapi cerita ni panjang lah kan, saya ringkaskan. Jadi transisi Iran ni negara Sunni. Sebenarnya semua negara Sunni. Semua tu Sunni. Semua Timur Tengah. Macam mana boleh Syiah kan? So cerita panjang lah Yahudi kan. So macam tadi. So Syiah. Di Syiah kan pun Yahudi main peranan. Ya. Pencetus dan kita kata penolak. Supporter lah. Yang create Syiah tu sendiri memang Yahudi lah. Sebab dia nak buat apa? Dia nak, macam saya kata tadi, dia bukan bertindak tapi dia kingmaker yang penat orang lain tapi yang menang kami. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Kan? So di situ punca, walaupun asal kita kata Syiah ni bukannya akidah, dia adalah kita kata dia politik, dia sokongan, penyokong siapa. Tapi dimainkan sentimen Yahudi akhirnya menjadi akidah, menjadi kesesatan akidah. So yang menolak yang push supaya orang semua angkat Ali bin Abi Talib ni adalah yang menghasut tu adalah Yahudi lah. Ya. Supaya dapat perpecahan tersebut. Ya, supaya Yahudi dah nampak dah beyond for. Akan datang kami akan guna Syiah ni. Wish. Nampak tak sekarang ni? Benda tu berlaku sekarang. Jadi bila Iran dan Iraq semua negara-negara yang telah menjadi Syiah kan, termasuklah Syria dan seumpamanya Bashar al-Assad. Jadi Yahudi ni dia boleh rehat awal. Sebab hasil perjuangan sejak zaman Nabi dulu sampai hari ni baru nampak manfaat dia. Nampak tak di situ? Jadi kekuasaan Sunni telah berjaya dilumpuhkan dengan penggunaan dan manipulasi Syiah menjadi proksi Yahudi zaman tu. Walaupun Syiah ni memanglah banyak kita kata banyak mazhab dan tak semua Syiah. Walaupun pada asalnya kita kata mungkin Yahudi yang menjadi punca kuasa kepada pembinaan dan cetusnya Syiah, tetapi Syiah pun ada mazhab, mungkin ada tapi Syiah ni kan berkembang secara dinamik. Mungkin akhir zaman ada juga Syiah yang tak bersetuju dengan Yahudi. Tapi sejarahnya memang itu. Kita kata pembuka jalan kepada Syiah adalah Yahudi. Okey. Jadi bila Yahudi manipulate sekali lagi untuk menjatuhkan Islam Sunni, kerana selagi mana bumi dipegang oleh Sunni, selagi itu Islam tak menjadi lumpuh. So dia mesti ada Islam tiruan, dia mesti ada Islam jadian, dia mesti ada Islam jelmaan, dia mesti ada Islam yang tak apa nak betul, supaya akan berlaku internal tadi. Conflict of interest. Islam lawan Islam. Yang ni nampak Islam, yang belakang Yahudi. Lawan lah. Nampak tak? Macam Turki lawan dengan Bani Hashim lah kan. Dengan Arab kita kata Arab Hijaz dengan Turki, sesama Islam. Belakang British dengan Yahudi. Lawan. Tapi dua-dua pakai jubah. Macam tu lah. So benda yang dibuat oleh hari ni sebenarnya, benda yang dimulakan sejak zaman Nabi lagi. Modus operandi dia. So kalau tanya saya, yang saya nampak Israel sedang manipulate menggunakan proksi-proksi dia untuk menjatuhkan ancaman yang boleh menjatuhkan dia untuk menggagalkan misi menguasai Palestina. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni?
So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.